Kita bukan anti Cina. Kita anti DAP. Sebab tu bila mereka ajak kita pergi buat macam Melayu Raya di Raub ni, saya kata tak dan nak pergi buat Melayu Raya di Raub. Pasal apa? Hampa bercakap dalam TikTok sakan sangat. Hampa bercakap dalam Facebook sakan sangat. Pasal apa bila nak ajak pergi berhimpun ni hampa tak mau? Tak, masalah dia Melayu Raya di Petani tu, tanah tu dah boleh ke orang dah. Hak yang kita ni, tanah tak boleh lagi. Dan mulai pada saat ni, aku kata kat mereka, lebih baik hampa tanam dalam diri hampa untuk jangan mengundi kepada mereka-mereka yang bersekongkol dengan DAP. Hampa nak pi. Dalam masa sama, hampa bercakap dengan geng-geng yang ada di sana tu. Lepas ni ingat, kalau ada kebun, jangan duk pergi ambil babi jaga kebun. Takut anak cucu tak merasa hasil. Faham elok-elok tu kan? Kalau kita nak berhimpun, nak bertanjak, bersamping pun, kalau tanah tu bukan hak kita lagi dah nanti ni, tak guna dah. So masa sekarang ni, fahamkan masyarakat, baik muda, baik kecil, baik tua, baik nak jalan dah, fahamkan ke mereka ni bahawasanya inilah hasil dia. Yang berlaku di Petani dulu ni, inilah hasil dia. Hampa nak ke berlaku di sini? Hampa tengok MP Raub tu, pang, semangat. Tapi tak ada satu pun pemimpin DAP yang masuk duk pi kata dekat MP Raub tu, "Woi sulah, jangan bergaduh." Tak ada. Tuanku Sultan pun kan, bawah duli yang maha mulia Paduka Baginda Sultan Pahang pun bertitah. Dia tak heran puak-puak ni, mereka bercakap juga, "Woi, Tuanku Sultan dah titah kot. Titah tuanku ni arahan lah." Polis mereka cakap, "You siapa? You kenal kita tak? Kita tahu you punya nama lah apa semua ni." Apa dia ni? Apa dia? Nak tunjuk budaya apa sebenarnya di Raub tu. Sebab itulah bila pi baru ni 2 hari lepas kita pi berjalan di Jeram Mengkuang kita pi ke rumah-rumah penduduk, kita tunjuk semua data-data yang berlaku, dan mereka pun mula faham. Dan orang-orang lama UMNO tu sendiri, orang tua-tua pun, mereka marah dengan apa yang berlaku. Mereka bukan setakat marah saja isu yang berlaku di Raub, malah mereka juga marah isu yang berlaku di Perak. Benda ni terjadi, benda ni ada, dan kita pun dah sebabkan benda-benda ni biar mereka tengok betul ke tak betul. Kita bukan fitnah, ini benda yang dah dinyatakan, dan kita pun nyatakan kepada mereka, kita bukan anti Cina, kita anti DAP. Kalaulah mereka kata anti Cina, dalam DAP ada Melayu, habis tu Rara lah, Rora lah, apa semua yang ada dalam tu bukan Melayu yang bertudung tu kan. Yang lelaki tu yang kata duta Melayu ke apa tu, yang dalam DAP tu bukan Melayu. Lepas tu ada India, ada Singh, Gobind Singh lah apa semua tu. Maksud kata DAP terbuka pada semua. Dan kami di PAS pun ada di HPP. Kita tak anti. Kita anti dengan apa yang hampa buat. Nampak sangat kebiadaban tu. Kebiadaban. Dan terbukti pada kali ini UMNO berjaya didiamkan oleh DAP itu sendiri. Isu macam-macam jadi diam. Yang hang bayang tengok pilihan raya ni, orang duk cerita pasal hak apa semua ni berlaku di Raub. Di ayat kuning ni depa suruh diam, jangan cerita bab Raub. Duk diam kan. Awak hang ingat orang-orang Raub tu tak ada internet, tak ada nak baca, betul tak? Jadi kita kerahkan pemuda-pemuda, kita kerahkan jentera-jentera pilihan raya. Hampa cerita apa yang duk jadi ni, kita tinggalkan kepada mereka beberapa dokumen yang penting untuk mereka bercakap di ayat kuning. Alhamdulillah, kesedaran tu makin hari makin datang. Ingat, undi UMNO sama dengan dapat DAP. Percaya atau tidak, ini hakikat dia. Lagi 12 kursi saja lagi.
Ingat tu, ini laut punya.